Hatiku bimbang namun tetap pikirkanmu. Selalu dalam hatiku. Ku melangkah sejauh apapun itu. Selalu kau di dalam hatiku. Ku berjalan memutar waktu, berharap temukan sisa hatimu. Mengertilah ku ingin engkau begitu. Mengerti kau di dalam hatiku. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu? Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku? Berjalan memutar waktu, berharap temukan sisa hatimu. Mengertilah ku ingin engkau begitu. Mengerti kau di dalam hatiku. Dan kau menjadi hidupku. Kemana kau tahu isi hatiku? Tunggu sejenak aku di situ. Jalan menemukanmu. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu? Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku? Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu? Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku? Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu? Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku? Macam ni je lah Ni video kan? Video nanti apalah dia kita masuk. Okay, kita pandang. Sini. Di tengah tak? Ke tengah lagi. Nampak tak? Tengah lagi. Situ kau. Okay, 1, 2, 3, senyum. Okay, gaya lain. Ni video kan? Apa gaya macam tu good peace tu peace. Bilang tu cross border tu ke kata. Tidur di dalam. Dengan king pasat dia. Yalah bila cross border tu sampai tension sampai tu kan. Tapi memang memang pukul 8 sampai pukul 7 kat kan. Sebab jalan dia banyak ni bukan highway. Mana? Jadi kita sama itu. Sama kan? Tenang. Bawa motor sampai sini, dah jadi sampai. Lepas tu Pak masuk lagu siam kan? Dah. Tenang. Jom kita ambil gambar belakang sini ya.
Stop. Nampak tasik, jom. Kat sedang ni. Sedang motor. Parachute tu kan. Betul. Bukan naik. Kembang punya. Oh, kalau ada Neo tu cantik ni naik. Buat DJI ni lah. Dia boleh follow belakang kita 35 km sejam 40 apa? Itu ada masa sana dah ada orang bawa. Tapi best lah. Tak ada ni ikut instruction kan. Dia pakai tangan je. Cuma bila dia kalau angin kuat tu yang dekat tepi pantai tu dia macam Dia goyang lah. angin kuat dia ni sikit lah. Cuaca best. Cuci best kan? Baik sini. Sejuk kat atas. Minum lah. Minum kat atas. Ni dah buka kedai. Lepas kita sampai ke awal, kita tak buka lagi. Kita pergi pokok yang kat atas tu. Boleh? Pokok yang kat masjid tu. Atas lagi? Yang food yang banyak tu lah? Boleh. Itu banyak kedai. Ni kalau ada beg ni, kita tak boleh keluar. Jom. Kita nak biar macam sejuk sikit. Dia 40 kilo lah atas. 3 jam. 3 jam Sajak 3 jam. Tak sampai. Anda sedang Basi kau 3 jam. Kau berapa kat sekarang? 10:30. 15 minit lagi. Pokok sebatang. Sebab ini ramai kat atas ni. Takut tengah ramai ni. Takut kita. Tengah hari kan ramai. Ya? Bedek sekarang. Tak sekarang? Ya? Boleh lah ikut, jom. Boleh? Kita habis pokok batang tu. Tempat hidup lama kan. Saya ke lapik tak apa. Tambatan. Okey. Ada tip eh? 1, 2, 3. Seorang satu. Seorang satu. Ni. Mantap beg. Damai yang dirasa
dirasa melihat warnanya. Tenangnya di indahku suasana hijau yang indah. Kicauan berburung imbang berterbangan bebas di dalam rimba raya. Pepohonan turut berlagu menerima sentuhannya sinaran sang mentari hari. Alhamdulillah damai dirasa segala-galanya melukis sempurna di alam rimba. Keajaibannya pesona di jiwa. Di alam rimba damai dirasa segala-galanya melukis sempurna di alam rimba. Keajaibannya pesona di jiwa. Di alam rimba damai dirasa segala-galanya. Kat mana ya? Ha? Ada pergi tahu kat mana? Hai, thousand corner lagi banyak. Cuma ni dah start licin sikit lah. Sini orang tadi tengah-tengah nak ambil gambar dia baru nak send je. Aduh, dia cepat sikit baru dapat sikit ni. Cepat. Dah sana pun. Dah on dah tu. Sana background. Mana? Oh, tu sana. Sana pun boleh. Sana lah. Sana, jom kita pergi sana. Sana. Tengah jalan. Beri tengah jalan. Dah jalan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Hujan. Oh, pukul 11 tu kamus. Oh, syok lah. Oh, rezeki kita. Kita lah. Masa Rugi lah siapa tak datang, tak ikut. Masuk tak? Lawa kan. Eh, siapa nak laju-laju? Boleh ni ke? Jangan licin. Ha? Ni lagi. Jangan laju-laju. Tak laju. Awak yang laju. Saya ikut belakang Abel je. Nanti Abel buat video. Betul.
lebih. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. And if you'd never call for me, I might have drowned in the melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I. Right before you lit my sky up. All that time I sat alone in my tower. You were just honing your powers. Now I can see it all. Late one night, you dug me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land. May I see the sky, pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been. 'Cause now your mind, it's about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia, the eldest daughter of a nobleman. Ophelia lived in fantasy, but love was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown, a vine, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower. You were just honing your powers. Now I can see it all. Late one night, you dug me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land. May I see the sky, pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been. 'Cause now your mind, it's about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia is locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. All that time I sat alone in my tower. You were just honing your powers. Now I can see it all. I can see it all. Late one night, you dug me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land. May I see the sky, pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been. 'Cause now your mind, it's about to be the sleepless night you've been dreaming of. Di sini jom ambil sana tu. Gambar sini lah pula. Tekan ni, tekan ni. Ha ni ni. Jom. Jom sini. Jom sini. Kau ambil ramai tu. Macam dekat London tu. Oh tu. Jom. Betul ya kan ni. London. Banyak tempat ni. Stop. Ni nampak gambar dekat ni. Gambar weh. Gambar lagi. Tengok mana?
bang. Alah masuk je. Jiran-jiran ni kau warisan. Aku ada flame ni. Satu moskot, satu moskot. Berada. 1, 2, 3. Alright. Kamera acak tu kamera. Sini ke? Ha, okey. 1, 2, 3. Alright. Ya. Wah, kereta mama apa? Selfie ke? Tak. Oh, tak ada. Pandai tak ada. Saya pun nak masuk. Tak ada. Line Slow sikit. Tak apa. line flow Banyak sangat pantang kot. Banyak. Oh, minyak boleh jual 40 ringgit. Motor besar tu 40. RM9 boleh tu nak boleh tak? Desak atas ni. Seliter tu. Macam Seliter kan? Seliter RM9. aku rasa Ni Budi Madan ni tak lagu ah? aku rasa kalau Ashrin tu dia minyak tu dia beli tu. Tu yang alamat bau. Tak sempat lah. Tak sempat tadi kan? 3 kali aku buat parking. Tahu kena slow sikit tadi tu kau cakap kan. Kena slow sikit orang. Sampai je lepek kan. Padahal tak ada apa pun. Nak cari tempat. Dalam video ni. Video. Sini pun dah boleh buat ni lah. Ambil mixer lah. Kena berapa ratus konas ni? Okey, kat corner dia. Kan? Syah juga layan. Tak ada. Layan je. Best kan? Tak gayat tu dah. Ha? Tak gayat bang. Skuter okey kot. Baru lagi belum lagi tu. Dah lama esok okey. Mana baju dah kerabi kot. Dah, yang ni kawan ni. Oh kawan ni. Oh okey. Yang ni bukan yang tu, yang ni. Okey. Baju beli kat Krabi tak kirim kat orang mesti beli sendiri kan. Kita perhati je tengok je. Oi, ni kerabi sampai dah ni kan. Jauh Itu Phuket kan pergi singgah kerabi tak? Memang Singgah ha? Lalu Krabi. Tak tidur. Tak. Oh. Memang sampai Phuket tu, sampai Krabi tu. Aunang rumah tu tak pergi lah. Ha? Lalu Aunang rumah. Aunang semua. Tu hari Oh lalulah Onang. Pergi saya ikut sini. Balik saya pusing sikit. So kalau ikut map saya tu, kalau map saya nampak satu loop cantik. Ada. Kat Phuket lah. Berapa kilometer total? 400 Sampai rumah balik. kalau sampai rumah 2000 lebih kat lah. Campur pusing-pusing kan masa 2 hari tu. Kalau pergi balik je dalam 1900 Minyak mahal lah Thailand kan. Kena bawa tong sendiri lah. Bila duduk kan tak lepas kalau buat Udah mamak Tak. 11. Ada diorang apa yang ni dia pakai sangkat bar tu di kanan. Yang limiter. 2 hours later.
Dah naik atas. Oh, nak lah. Simpan nak tahu macam mana. Tak ada simpang kot. Simpang terus je. Terus je. Hah? Dia rombak. Orang buat. Orang buat tunggu Cik Imran lah. Dia kan kena makan dah ni. Motor mileage berapa bang? 600. Oh 600. Maknanya pergi Kuala Kelawang tu paling jauh lah itu. Eh? Sebelum Kuala Kelawang 150. Oh. Dah sebulan lah. Banyak work from home kan? Kalau pergi kerja naik motor ke naik kereta? Naik kereta. Naik kereta. Sebab tak berapa jam. Oh yelah. Biasa memang keluar time weekend je lah. Oh yelah tu. Kerja kat Bangi kat mana bang? UKM ke? Tak. Dekat saya Lembaga Hasil tahu? Lembaga Hasil. Oh, kat situ. Tapi bukan dekat Lembaga Hasil lah. Ada satu building dalam belakang masjid tu. Ada dekat roundabout tu. Oh bau nak yang Green Tech building Malaysia. yang apa tu, yang solar apa tu. Green Tech Malaysia lah. Green Tech tu. baru nak suspend dengan LHDN lah. Terus diam. Sebab orang tak tahu. Biasa orang tak tahu. LHDN yang kena tu. Kalau saya tanya kena CP 500 lah tu. Dekat mana dia? Dah dekat masjid, belakang Masjid Hasanah tu. Masjid Hasanah. Selalu buat rayuan apa semua begitu lah. Oh okey, Masjid Hasanah belakang tu lah. Belakang masjid tu. Orang Bangi tak tahu. Tahu. Belakang masjid lah. Belakang Masjid Hasanah. Kan ada belakang masjid, ada rumah. Dia Green Tech tu lah. Betul. Kita orang dalam situ lah. Jalan tu kan boleh tembus kilang kilang Brills. Barrels. Barrels kan, coklat kan. Tahu. Keluar pagi-pagi, jalan nak keluar tu dekat roundabout tu busy kan? Biji. Saya pagi hantar budak 7.30. Kalau naik kereta Allah Akbar. Penat lah. Terpaksa potong queue kan. Depan sailang. Betul? Sebab kalau kita nak follow, mesti dia jam lagi kat belakang. Ya, kan? betul. Orang nak keluar daripada roundabout. Saya hantar naik motor je. Ikat depan, ikat belakang. Layan. Anak sekolah. Cyber Jaya. 2 hours later. Tak lah, biar kampus lah Ben. Sedap orang nasi. Gila makan sup tu. Mantap. Makan sup. Sejuk lah Mazhab. Sejuk tak? Rugi weh siapa yang tak datang, tak join kita orang kali ni. Memang Allah bagi kita kabus. Ya. Betul tak Kak? Kak Bos. Rugi tak datang kedai ni. Ada satu lang power. Saya. Dewa 3. Dewa berapa 3?
roti ke kurang manis. Ui, menarik lah. Siapa nak nasi, kalau letak sini ambil Alright. Harga semua dah dekat. Lapar kan? Lapar Lapar sangat ni. Mana tak laparnya corner laju-laju tadi. Sebab tak muntah je pening. Tu lauk kuning weh. Habis. Makan. Makan kabus weh belakang weh. Cantik weh. Oh, semua ada sop tulang. Bukit Cangdang semua kat situ. Sebenarnya. Macam tempat yang tak ada pula. Tak, ada orang duduk area situ. Dia after sale okey sikit lah kan. Proper lah. Tak proper. Tempat pun kota warisan tu senang. Tepi mamak, sana kedai-kedai. Duduk, lepak-lepak. Kota warisan tu ada. Kena walk in je tak apa? Walk in dia memang walk in je. Walk in je. Booking pun sampai kena scam tak ketemu orang Kena buat semua tak. Kena tak awal Tapi okey, laju lah dia buat. Aku dapat nak tukar yang fuel indicator yang problem tu. Itu dekat mana? Rider kat mana? Komplain tu? Dia komplain kat situ lah, dekat Kota Warisan. Warisan. Dah datang dah dapat dah benda tu. Dia nak, dia kata kena dia dah ada schedule dia. Kena minum bulan baru siap. Baru boleh hantar. Oh, barang tak ada lagi dah. Barang dah ada. Oh, habis tu? Dia kata dia orang busy penuh. Dia orang tak boleh nak tu. Dia slot 23 hari kan. Abang nak pergi bila nanti saya bawa lagi. Kita dekat orang. Barang dah sampai dah. Dia kata dah. Tak adalah baik sangat, boleh lah minta tolong dia cepat sampai. Dia punya Macam puan dia tu. Nak pasang steering pun lambat-lambat buat gini kan. Awak jom buat. Pergi jumpa. Dia kata okey nak beli barang sini. Masalah coding abang ni satu kan.
Kita makan apa be? Santin, durian. Durian lah. Kita biar Encik Mio pilih lah kan. Saya tak pandai sangat durian ni. Tak pandai juga tu. Janji sedap. Janji sedap eh. Helmi kita. Sok lah yang corner tadi pun. Uish. Aduh, lemang nak makan lemang tak? Lemang boleh, ni pun boleh. Tak apalah, jap lagi kita pergi lemang. Okey. Tadi dia lah nak makan durian, dah sampai berhenti durian tak jadi. Terus Imran dah sampai depan. Sebab Imran ajak makan durian. Buat nak makan durian ni. Patah balik pun lepas. Alamak, aku tak rekod ni. Tak ada tutup lah pun. Aduh. Tak makan durian lah? Yang tinggi. Oh, yang tinggi tak boleh makan durian lah? Boleh tapi jaga lah. Cakap jangan makan sebelah ke atas biji. Tak boleh, nanti tak boleh stop. Ni apa ni? Kampung eh? Kampung ku sayang. Ini pasal amor yang dah botak lah. Pertama ni baru kan? Depan baru belakang. Wah, tempat depan tu. Dia balik Koh Samui, banyak lagi masuk. Patani lah, Pattaya. Baloi kau pakai. Dia sebab dia ada yang masuk Thailand tak declare dengan kawan-kawan. Berapa kali masuk? 2 kali, 3 kali masuk. Tak apa, kau pertama. Aku declare masuk Thai News lagi. Aku nak di. Dah ni? Botak tengah, tepi tak botak, tak apa. Kau kena pergi KKIC. Itu nak asal tepi tu. Asal tepi lah. Kan, Dik, kena pergi KKIC. KKIC jalan sedap. Okey. Tak sangkut? Ha? Tak sangkut? Sangkut deh. Sangkut. 8 hours later. A few minutes later.
Orang biasa kan. Suka tak ada banyak. Aduh. Allah. Tapi nak kena Babi panas. Congkak keluar. Tak payah, tak payah lah Cik Miun. tak kau tak nak tu lah cacing ni kena kau punya pump cukup tak ni? Korek dia cucuk masuk dalam ke? Cucuk je lah. Jangan tarik. Cucuk dia. Cucuk dia. Aduh. Cucuk tempat baru. Oh, ini jenis skru. So macam tak biasa cucuk. Biasa. Ji ya, bosan bawa Ji. Misterius ni. Baru je. Sebelah ni. Takut lubang dia besar. Boleh tak bawa hari ni? Buat dia lubang cacing. Cacing ni. Bagus tak? Itulah dekat Janda Baik jugalah kita stranded ni Kita duduk Janda Baik ni kot. Takkan nak bermalam kat sini. Ya. Sebelah lagi besar. Ni cucuk tak sana, cucuk tak sini. Lubang ni kecil juga. Jadi dia dah dia punya satu ni dah. Ya. Sini ada kot. Masuk double eh? Biar je tu. Biar mana-mana masuk kan. Tak ambil lah. Tak ada. Dia biar je. Dia DP je. Dia apa-apa. Dia tekan-tekan. Nanti dia masuk sendiri. Tadi masuk sikit je aku tarik. Tadi panjang ni masuk sikit lah. A few minutes later. Wow.
Okey, 2.5. Tadi laju panas tayar 2.6. Okey ya. Tu ada tu 50. Tu 90. Oh. Lancar sama lagi. Tadi pergi NKS orang sini. Oh. Macam Haji ni kan. Oh, kena lah Di. Nah, Adi. ada tinggi mana pun. Kena lah Di. Dia lebar kurang ke? Dia boleh 250. Kurang ni sikit sedap. Buat episode ni jap. Jatuh dah batal dah. Dia kita patah import ni. Oh. Import tu. Daftar apa Ji? Daftar apa? Saya sebenarnya tak nak nanya. Sebenarnya Tak tahu lah apa nasihat saya kan. Ni nak apa ni? Nasihat saya bagi. Lepas ni kopi. Oi, dah 10,000 ke? Ini motor yang buat test ni. Panjang ni. sekali je. Okay, hati-hati ni. Jangan laju. Hati-hati. Tekan dulu. Tekan dulu baru dia pergi dulu. Tak sesuai lah Imran bawa motor tu. Kecil. Dia kena bawa skuter. Rugi ada kelas ni. Ulas pergi senang lah. Tak payah nak tekan lah. Penat dia kan? Penat bawa motor kelas kan? Oh, penat. Coba tu. Lagi tu, standard. Nak bawa rasa tukar exhaust ke? Tadi aku pakai street mode. Belum race mode dengan Dah macam ni kan, macam tu. Pakai usia murah yang pendek tu. Usia murah pendek sampai paruh kaki tu. Tak, kalau ni pakai usia murah pendek lagi sedap bunyi KTM. yalah. Apa? KTM kalau pakai sedap. Kau makan kan? Makan boleh lah. Dah ada orang kata tak pergi mana-mana. Rasa. Tadi masa ni tadi tengah live tu. Tapi betul lah, dia telah pakai teori kan. Tak, kalau dia pakai motor ni, dia follow kita. Bukan live dia apa? Tak, dia follow kita. Bukan dia pisang. KTM apa? Dia tak dapat rasa KTM spin motor ready tu. to race. Dia kena join group dia dulu. Idan tu penting. Tengok kat meter tadi. Tak boleh mula-mula lu tak suka. Betul aku dah buat betul tu lah. Body posture body tegak. Tak tegak aku lagi. Tak nampak. Oh, jengket kat tu. Dia okey lah kan. Dia asyik bawa naked je kan. Touring dia tak bawa kan. Ni kalau pergi sampai Phuket macam ni kot. Duduk. Z9 dah bawa dah dulu. Macam tu ke? Duduk kan. Tapi Z9 tak. Oh ni macam tunduk sikit kot. Kan je kan? Ni macam tunduk sikit kan. Dia lagi tunduk daripada Z9. Z9. Aku tak tahu kenapa dia rasa. Aku rasa kan itu tunduk ni. Dia buat motor ni. Asyik ni esok sakit ni. Ada pun mungkin juga. Ada Sakura tu. Sila parking auto sebelah dia juga. Ini spot sebenarnya. Yang 790 tu kan? Ingat yang tegak kan, tak ingat yang Hati-hati. pergi seorang je. Hati-hati. Balik seorang. Seorang. Kacak sikit. Seorang lah, bukti sudah bayar. Sudah bayar ke? Hai, dia suruh rahsia kan?
Macam nak rahsia ke? Macam mana nak rahsiakan? Zaidi je boleh rahsiakan. Tak pergi Phuket. Tak. Tak. Okey. Dia memang pandai simpan rahsia. Aduh. Bagus. Tak habis lagi sampai sekarang. Memang tak habis. Dia berada Sakura tu. Ha.